John macam mana selesaikan masalah ni nampak lebih corporate premium dan nampak lebih atas lagi. Ini video you wajib tengok habis kalau kamu menghadap masalah ini. Ini tempat banyak ramai orang lalu lalang lah. Bila ada satu Amoy lagu cantiknya lagu sini, dalamnya orang semua tengok dia, fokus dekat Amoy sana. So tak dapat concentrate semasa bos cakap apa. Tak pemandangan dari dalam lah. So orang luar langsung tak nampak dalam lah. Itu pandangan dari luar lah. So orang luar langsung tak nampak dalam lah. Orang luar tidak dapat ganggu orang dalam meeting. Bos orang share company, orang luar pun tak nampak. Bos boleh senang hati bincang skala-skala strategi marketing dan rahsia company dengan staff company. Sudah siap, meeting room ini nampak lebih premium, privacy sudah ditingkatkan. So bos dan staff tak perlu risau orang luar ganggu orang dalam semasa meeting. Kerja sudah siap, bos pun senyum.